Kurang. Saya nak kena jalan kaki ke balik ni? Hai, Assalamualaikum. Welcome to Caca. Lama kita tak buat vlog. Last vlog kita yang kita pergi wedding Afina. So, hari ini saya akan pergi ke KL. And kita adalah tak adalah. Kita ada Gala Award. Bagi dia habis cakap jap. Lama pula dia cakap. Tiket saya tiket kita pukul 8. Sekarang baru 7.20. Tu je lah saya nak cakap. Si event dekat KL lah. Dekat Bukit Bintang. Saya akan tinggal sana. 1 malam je. Esok balik. Event tu pukul 4. Saya sampai dalam pukul 12. Tak tahu boleh check in awal ke tak. Habis aku. Saya boleh lupa pula pasal check in tu. Jumpa sekejap lagi. Bye. One eternity later. A few moments later. Hello guys, dah sampai. Sabar. Sekarang dah sampai Airbnb, dah dapat check in. Sekarang dah pukul 3, kita kalut. Tapi view kita lah. Wah. Tengok view dulu. View kita lawa gila. Nampak KLCC, nampak yang itulah semualah. Pevi. Okay guys, sekarang ni saya nak kena cepat-cepat iron. Yang penting kita dah make up siap-siap. Tinggal iron je. A few moments later. Okay ke? Ada kompak dah ni. Okay kot. Sekarang ni kan dah order Grab. Tapi Grab tu macam jam. Lepas tu dia making stop pula. Sempat ke? Update. Saya turun je daripada Grab tu. Saya tak nak suruh dia hantar. Saya nak jalan kaki je sebab saya rasa dah dekat dah. Dah dekat dah. Ya Allah, sampai dah guys. Tak payah dia nak kena pusing-pusing lagi. Okay. Sekejap, sekarang ni aku rasa sini. Yes, sampai dah. Tu guys. Mana dah? Okay. Lepas tu pergi tingkat berapa? Q borrow? B3, okay. Okay, thank you. Hello. Okay. Ya. Nurul Hafizah. Betul? Okey. Ya. Di sini ya. Careful. Okay. Okay, korang kena tengok ni. Gempak oh. Ya Allah, tiba aku malu. Saya malu lah korang. Aku nak pergi mana ni? Pergi mana ni? Banyak gila bos. Ramainya manusia. Wah, ramainya manusia. Ya Allah, korang tengoklah betapa ramainya manusia kat sini. Korang, saya cakap awkward sebab saya tak kenal siapa-siapa.
Macam mana ni? Betul-betul berayu. Apa tinggi. Thank you. Tak kena. Dia tegur saya korang. Malu lah. Kau tengok saya pendek kan. Dia tinggi. Kacau ke? Tak kacau. Nak try tak air matcha kita? Kita baru launch. Kita tak minum matcha. Allah. Sorry. Sebab kita nak Seorang tak kena siapa. sebab kita ada banyak video pasal diorang semua. You are the only one that don't look like that. So we wanted you to try because you're so different. Yeah, it's okay. I really want to try tapi sedap. Takut tak kena. Macam mana? Okay, it's okay. So, sorry. It's okay, don't Tak worry. apa. Thank you. Yeah. Thank you. Come over if you want to lepak. We're just here. Okay. Thank you. Dia cakap saya lain daripada air. Malu lah kita. Oh, okay. So, kita nak buat live. Wow, dia buat pinggat. Nak cakap hai. Hai vlog. Cakap macam tu. Hai vlog. Oh, tak nampak. Jadi saya dah cakap dah. Boleh pergi setiap booth. Main game nanti dapat hadiah. Tapi saya malu lah nak main game pun. Okay, game pun kita nak main. Okay, kita pergi tempat yang pertama. Oh, ada benda dah kat sini. Kita tengoklah. Hari ni Oh, ya ke? Dia tak datang lah. enjoy walaupun saya add staff. Faham. Malu sebenarnya tak tahu yang mana. Saya tak tahu Malay yang lain mana. Oh, tak apalah. Buat Buat je lah. buat je lah. Buat aerobik. Saya nak ambil aiskrim ayam guys. Saya rasa dekat sini. Tiket. Sasha. Terima kasih. Magic tricks. Okay. Do you have tried any Necrosa magic before? No, Your first time. first time. Alright, me too. Okay. Alright, this is normal deck, which is red color. Okay. Alright. Okay, when I shuffle the card, say stop anytime you like. Okay. Alright, 3, 2, 1, go. Stop. Right here. Okay. You want change your mind or you want keep this one? I know. Alright, this one. 4 of club. Could you please sign your name right here? Sign. Yes. Go. Alright. Okay, what's your name? Jaja. Jaja. Alright, this is your signature, and Yes. this is the only one card in the world with your signature. Okay. Alright, your card, I put at the middle right here. Okay. Put at the middle right here. When I snap my finger, your card will jump to the top. Do you believe it? Okay, snap your finger. Become the first one. Hey. One more time. Okay. 4 of club with red color. For sure. 3, 2, 1. The color, blue color. Ladies and gentlemen, this is your signature. And this for your souvenir. Oh, Welcome thank to you. the tenant. Thank you. Enjoy the night. Bye-bye. Bye. Korang tadi warna merah kan? Macam mana jadi warna biru? Thank you. Kita masuk khabar. Saya masuk paper. Korang ada? Tak ada.
Korang ada piniang. Piniang! Sebab kita dah tak payah mas, dapat pun dah. Dapat 3-3 boleh? Betul. Oh, tak boleh? Dapat sembilan macam tu dah dapat next dulu. Okay. Okay, kita try. Okay, ready? 1, 2, 3. Dia. Masuk ni. Hijau. Ada lagi? Thank you. Yeay. Alah, korang tak nampak saya baling tadi. Tapi dapat. Yeay, dapat. Kita try baling-baling ni. Belon. Kalau tak pecah. Asyik lah. Korang waktu saya main tembak-tembak tu tak rekod. Lupa. Tapi kita dapat ni je. Sebab tak kena. Tak apalah, boleh lah. Jangan cakap dah boleh masuk. Mesti malu. Boleh masuk ke? Wow. Aku rasa meja aku kat sini. Hai. Okay, ni meja kita. And now, may I have your attentions on our entrance area? It's really a joyous moment that is really hard for us to Thank you.可能你突然间打第一了，你可能到你25岁或者你22，永远会厉害过手亮，永远。等下韩小爱就厉害过我们俩，所以永远你追。Hello， 大家好。Ladies only, we walking on the street。郑老板，这个可以送688红包吗？他讲了你这样。哎，真的，老实说，我真的觉得我们老板很帅，多金哦。OK， 你这个你厉害，你厉害。哎，安排哦，888可以吗？我以为可以再送嘛。周末我讲多少就多少了。啊，周末我讲多少就多少了，这样好了。像我今天的那个费用是也是我推的是。Macam ni nasi dia. 啊？ Dengan prata 什么？没有，我说的你开了没有给？ OK 收了我们2兄弟对吗 OK， 我可以，他们不可以啊。 saffron butter Steady sauce. 啊，讲到做到。搞坏的人做马票啊，30破100提供。这个紫玉米还有雨薇，看一下我的镜头。 Jomlah kita balik korang. Kita pun dah habis makan. Saya nak jumpa Casey tapi tak tahu Casey kat mana. Mana dia? Tak
nampak lah. Korang tak tengok baju saya penuh kan? Thank you. Bye. Oh, ada ni. Dapat lagi benda comel. Macaron. Kita unboxing. Woi, keluar-keluar terus. Bukit Bintang oh. Macam mana kita nak balik ni ya? Takkan kita nak jalan kaki guys? Kadang serius lah kita nak jalan kaki. Tak tahu lah aku kat mana sebenarnya. Aku kat Bukit Bintang lah gila. Kita kat tengah-tengah Bukit Bintang ni. Nampak tak? Nampak tak? 7 minit weh nak jalan. Tak adalah jauh tapi nak jalan tu boleh ke apa ni? Tengok ramai orang. Boleh kot. Korang teman sejalan lah. To the Bukit Bintang. Saya rasa jalan ni tak seram kot. Maksudnya jalan ni macam ramai orang. So kita boleh jalan kaki je. Jadi kita naik Grab. Jimat. So apa plan kita malam ni? Saya rasa malam ni saya macam nak betul ke tak ni? Oh betul lah. Saya rasa kan, kenapa semua orang daripada arah yang lain? Kenapa saya di arah yang lain? So kau bawa kereta pun. So kisah apa kan? Jalan je lah. Tak ada apa kot. Sini ramai orang. Tak ramai orang. Ni kedai apa yang comelnya? Opera. Coffee. Cafe. Sebelah tengok map. Sebelah blogging. Dah lah pakai gini. Bahayalah aku ni. Tapi tak ada apa kot insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lindungilah saya pulang. Rasa dah nak sampai dah. Tu Sleeping Lion tu. Macam dia. Dia macam bangunan yang sama. Dia share bangunan yang sama. So dekat je. Pada order Grab kan. Grab tu nak lalu jalan susah. Saya rasa kan Pikah dengan Piok macam nak datang. Tapi tak tahulah. So cara dia cakap tu lah. I'm not sure. Saya tak singgah mana-mana lah sebab saya dah kenyang. Saya dah kenyang. So kita takkan menyinggah lah. Okey lah jalan waktu macam ni sebab tak panas. Kalau saya jalan time ni Stahil. Kalau sini Stahil, dia dekat kanan. Sana ke? Kena pergi sana ke? Aku lupa sebenarnya. Tu tu Exxon. Macam mana aku nak pergi kat Exxon tu? Ni tempat apa dah ni? Salah je aku ni. Tempat tu menakutkan, warna merah. Lepas tu ada orang bodyguard jaga kat luar. Tajuk. Okay, tempat ni tak seram sebab dia ramai orang. Wait a minute. Marlo, Exxon tu ni, Sleeping Lion ni dia juga. Ke bangunan yang sama? Macam bangunan yang sama. Macam nak nak lintas? Boleh lintas ke? Macam boleh lintas? Lintas guys. Kita macam playing tourist. Ni macam dia. Bukan, ni Sleeping Lion. Macam mana aku nak pergi Exxon tu? Jalan apa? Kenapa dari sini lepas lah? Oh, macam boleh. Saya rasa depan tu. Apa macam lain buat ni? Korang tolong temanlah saya. Dah sampai nanti. Saya beritahu korang. Sekejap. Saya rasa lah. Betul ke? Bangunan tu pergi mana? Tak nampak lah. Aku rasa betul. Straight ni sampai. Saya tengah bertentangan dengan jalan ni. Banyak kereta ni. Duk jalan pejalan kaki. Kenapa dia bunyi? Jalan kita
Sini walaupun macam ni tapi still macam ada kedai-kedai, so okey lagi. So tempat kita tinggal tu depan tu. Apa aku macam dekat Thailand. Dekat Thailand jalan sendiri. Sangat berani. Okay, tak apa, ni okey sebab ramai orang. Kalau sorok kalau dah lewat tadi tak berani dah kita. Jalan ni dah sampai. Kita dah sampai guys. Alhamdulillah. Dah boleh tutup Waze map. Ini alhamdulillah. Walaupun kita berjalan, kita sampai juga di bilik. Pika dengan Pion on the way. Bukan on the way, lepas Isyak diorang datang. Saya pun nak kena cuci makeup, nak kena solat. Okay. Bilik bersih sebab tadi kalang kabut, so tak ada nak tunjuk sangat bilik. Ya, macam hotel weh. Dia tak macam rumah, dia macam hotel. Tapi view dia, Masya Allah, cantik gila. Hello. Dah siap mandi, solat dan update TikTok sikit. Kita akan bawa sini. Beg dia comel. Beg dia lawa weh, boleh pakai. Dia Blue Talent. Saya banyak gila merchandise Blue Talent. Alhamdulillah. Selalu tengok orang lain kan, joint agency macam best, ada dinner apa semua. Kita pun ada. So, tak banyak pun sebenarnya sebab saya banyak tak pergi kat booth-booth tu sebab saya malu. Kita introvert. First time tau saya pergi. Ni first time saya pergi award dinner yang grand. First time and orang cakap apa first time and sorang-sorang. Alone. Maksudnya tak ada member, macam bukan dengan member. Last dinner ni selalunya time sekolah menengah, time diploma. Saya rasa paling last diploma kot. Oh, tak. Last saya masa degree. Last dinner ni, time degree. Tu pun dinner biasa je. Kita buat dinner lah, buat kat hotel, makan-makan, ambil je apa yang ada macam tu kan. Buffet. Tapi ni dinner yang macam grand gila. Oh, lagi satu, korang jangan risau. Memang korang nampak dinner tu macam banyak Chinese. Memang Blue Talent ni tak silap saya lah. Base dia China kot. Diorang banyak host China. Tapi dalam masa sama, diorang ada HQ diorang kat Malaysia. Rasanya lah kot. Saya pun tak pasti saya betul ke tak. Kalau saya salah, kalau ada Blue Talent tengok video saya, vlog saya, tolong betulkan. Tapi apa yang saya faham macam tu kot. Saya rasa lah HQ dia dekat Malaysia. Tapi diorang ada banyak host China. And diorang juga ada host Malaysia. So, I'm proud to be a Blue Talent host. Walaupun kita ni taklah host yang famous pun. Kita pun bukan famous. Kita biasa-biasa je. Tapi Alhamdulillah. Saya rasa macam dihargai. Kau faham tak perasaan dihargai? Macam kita bukannya, macam kita ni bukan live kosong-kosong. Faham tak maksud saya? Tak apalah kalau saya baby. So, kita unboxing dulu sementara tunggu diorang sampai. Okay, benda yang pertama. Kita ada surat khabar. Apa berita hari ni Life is life. Breaking news. W Award Gala lights up Kuala Lumpur. Wow. Siapa perempuan ni cantiknya? Tada! Saya masuk paper. Saya rasa bila diorang suruh saya pergi-pergi yang baru saya rasa macam, oh yelah aku kena try. Faham tak? Kalau tak saya tak start tau. Sebab saya tak tahu macam nak aku nak pergi mana satu dulu ni. Aku macam tak tahu saya seorang. Tapi kan saya rasa macam walaupun saya rasa saya seorang, tapi orang nampak saya. Faham tak? Sebab kita lain daripada yang lain. Kuantiti orang yang bertudung tu tak ramai. Kalau boleh kira tadi sikit sangat. Memang boleh kira dalam 5 orang. Macam tu kau tak sampai pun. Sebab ada yang datang lewat tadi. Tapi apa yang saya perasan macam itulah lebih kurang yang saya kira. Okay, next kita ada, saya tak tahu lah ni apa. Ni time saya main apa lah.
Oh, ni time baling bulat tu masuk dalam gelung-gelung. Yang tu saya tahu. Saya dapat 7. Saya dapat apa pun saya tak tahu ni apa. Kita buka. Apa ni kurang? Dia tak tulis pun. Dia tulis dalam bahasa China. Saya tak faham. Maksud saya bahasa Mandarin. Maafkan saya. Apa ni? Apa ni? Mask ke? Oh, mask. Face mask. Face mask. Oh, semat tu face mask dia. Bukan macam face mask biasa-biasa. Face mask yang terbaik. Oh, lepas tu dia macam breathable. Breathable. Senang bernafas. Gitu. Okay. Nice. Saya ingatkan mask muka tu. Sebab tu dia mask kan. Expect mask muka tu. Mask muka? Okay, next. Tak tepi dulu. Ini baru mask muka. Dr. DH C-Grade Deep Moisturizing Mask. Yang ni yang baling-baling. Apa tu yang jarum tajam tu? Pecahkan belon. Tapi saya tak dapat. Satu belon pun tak dapat. Tepi-tepi je. Saya tak reti nak kawal. Macam mana dia orang boleh dapat? Oh, ni atas meja makan tadi. Dia punya menu hari ni. Saja nak simpan sebab macam cantik. Dan kita ada popcorn. Tadi macam nak ambil lebih. Nak bagi pihak orang Pika tapi I forgot. And I malu nak minta lagi. Yang ni last tadi. Kita dapat macaroons. And macaron ni ada logo Double Talent weh. Weh. Susah nak buat. Taklah maksudnya diorang boleh print Maksudnya ni apa kapur ke? Dia bagi kita kapur apa ni? Macam kapur. Oh, marshmallow. I think marshmallow. Marshmallow and macaron. Oh. Don't worry semua benda halal. No alcohol tadi. So, kalau kau tengok macam Jaja ni pergi tempat macam ni halal ke makanan dia? Halal guys. Sebab dia orang tahu kita ada melihus. Ni walaupun kita tak dapat award yang besar-besar macam dia orang dapat tu, tapi kita dapat award ni. Dia kecil tapi sangat-sangat saya appreciate dia dapat. Saya rasa macam walaupun dia kecil macam anugerah bintang popular pelakon baru wanita Hafizah Jaja Velvet. Berangan nak jadi pelakon. Aduh, saya berangan nak jadi pelakon. Tapi siapa nak ambil saya jadi pelakon? Rupa tak ada. Talent ada ke? Ada kot, cuma itulah. Okay, next. Ini kad nama meja kita tadi. Saya ada logo ikan, nampak tak? Sebab kita pilih ikan nak makan. Dia ada 2, ayam atau ikan. Tapi saya pilih ikan sebab saya suka ikan. And lastly, kita ada kad magic ni. Kad magic ni ya betul Masa nanti korang tengok balik vlog saya yang tu. Macam mana dia buat? Okay. Tak apa. Pasal dia duduk kat tengah, lepas tu tiba duduk kat atas sekali. Macam mana magic ni function? Magic ni dia silap mata je. Kita tak perasan bila masa dia tukar position kad daripada tengah ke depan. And macam mana dia tukar daripada warna merah ke biru dekat saya sign ni. Saya rasa kan sebenarnya saya sign kat biru. Tapi dia jadi kena merah. Tak apa, nanti tengok balik video tu. Patutkah aku tunggu? Macam tu lah. So esok kita balik dengan bertambah beg. Saya dah boleh agak. Sebab itulah saya menyimpan, membawa satu beg. Tak sangka dapat pula beg. Okay. So kita pakai beg yang kita bawa tu. So untuk unboxing. Esok kita balik. Esok macam balik je. Macam tak nak record apa-apa kot. So ni macam end vlog kat sini lah. Hello guys, tiba-tiba kita ada
kat sini. Jadi sini jajang kat New Central tingkat 3 ya. Okay, so sekarang ni saya tak tahu nak order apa. Ini dia. Tengok lah sini. Korang datang sini lah baru korang tahu ada apa. Tapi saya pernah hari tu saya pernah makan dah dia punya jajangmyeon. Kalau korang perasan kat vlog saya yang saya pergi KL tu, saya pernah take away. Sekarang ni saya nak try benda lain. Mungkin dia punya jambung, tapi dalam masa sama saya nak beef. Ada tak dia jual beef saja? Daging je kan. Oh, side dish tteokbokki ni macam sedap ke? Ni teppanyaki grill. Mahal je, RM45. Tapi teppanyaki macam banyak sangat tau. Kan? Rasa macam banyak sangat. Tak apa, kita order dulu. Terus sumber jika seafood dengan nasi dengan benda tu lah. Tapi kenapa tak ada kimchi? Mungkin hari ni tak ada kimchi kot. Kimchi habis. Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku nak makan ni? Nasi kena duduk depan. Oh, tak apa, nasi duduk belakang. Okey. Betul-betul logik. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya dia masak. Tiba. Kau nampak tak? Kau nampak tak tu? Ada ketam ni. Ketam lah unexpected ni. Dia punya telur betul-betul cair lagi tu. Ketam saya expect macam ni apa benda hitam ni? Kentang. Bukan bau kentang. Sedap pula tak kentang tu? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Sedap gila. Ni Masya Allah. Sedap. Masya Allah. Oh, terima kasih bagi makanan sedap. Makanan nasi. Sedap, dia rasa pedas-pedas. Pedas gila, pedas tapi sedap. Dia pedas yang kena lah. Walaupun saya tak perlu jambung tu, tapi sudah gila sedap. Sedap. Korang saya recommended lah. Daripada yang saya makan jam-jamnya tu lagi saya dah recommended dah. Daripada ni. Dah lah ada halal certificate. Baik Korea dah ada. Kita kena menikmati. Tak payah nak rasa-rasa. Tak ada pergi mana pun. Okay lah korang. Hari makan Alhamdulillah. Tapi ketam ni tu banyak pun tebal. Saya tak rasa macam memang rasa ketam tu memang tak kedekut lah. Walaupun dia satu part je kan, tapi still. So vlog ni sampai sini saja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.